Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 hari bulan 3. Saya on the way ke RTM Johor untuk sesi rakaman drama bangsawan radio. Drama bangsawan radio ni saya dah bersama dengan RTM sejak tahun 2020 lagi. Sekarang masuk tahun ke-5 lah. Alhamdulillah. Cuma ya beza dulu 1 minggu 4 kali. Kali ni 1 bulan 4 kali. 4 episod. Sekarang ni 1 bulan 1 episod je. Sekarang kita nak ke sana. Jom kita ke RTM Johor. Sekarang ambil pas masuk. Sampai ada. Pas pun dah ambil. Dah ada pas baru boleh masuk dalam. Tak ada pas tak boleh masuk dalam. Okey. Dia RTM Johor. Kalau dulu RTM Johor kat belah atas sana. Lepas tu dia pindah kat sini. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, dah sampai dah. Yang lain semua sopan. Saya yang tak sopan ni. Aku tak sopan. Tak, semua kan pakai apa baik luar je. Tajuk dia dendam berakhir. Dendam berakhir. InsyaAllah. Yalah. Tradisional 27 Mac 2025. Pemerhatian. Kita pun babak dua tu siapa pun yang ada. ada? Siapa yang ada? Ambil kat sini support kita. Babak 2 Uncle nanti Sahlan. sama ada kita cuba lihat babak 2 muka surat 7. muka surat 7. Pada babak 2 tu ada 8 aktor tu, sama ada kita pecah 4 berdua-dua. Mekar mewangi mewakili Istana Puri Kencana ini demi untuk merapatkan perhubungan antara desa dan pihak atasan agar tiada jurang besar yang kelihatan. Baiklah bunda. Sekejap Saya rasa pace kena lajukan sikit lah Kak Mila. Okey, baik. Lama. Almaklumlah, suasana desa dengan istana pastinya akan berbeza. Amat benarlah bagai dikata bunda. Selepas kita beramah mesra, sebaik sahaja. Tuanku lah. Tuanku. Okey. Lagi. Sekiranya bonda tiada temu janji, pastinya bonda sendiri yang pergi. Dato', Tuanku, seandainya mereka lebih bermain dari bekerja, pulang nanti laporkan pada beta. perintah dijunjung titah Tuanku Ratu. Ampun tuanku bunda. Usahlah bunda risau. Di Atma macam ni. Usahlah Habis. di Atma. Okey. Terimalah dendangan dari Patik.
berjudul Dendam Berakhir. Tarik. Okay. Tarik. Okey. Action. Tuan tak suruh saya cakap. Okey. Ampunkan Patik Tengku. Kejap. Tengah masuk voice lain. Okay, silent dulu. Ampun Patik Tengku. Kenapa Tengku tiba-tiba bagaikan Tenang sekali lagi. Ampunkan Patik. ampunkan Patik Tengku. Okey. Tenang, okey. Ampunkan Patik Tengku. Kenapa Tengku tiba-tiba bagaikan kehilangan punca? Adakah yang mengganggu dan apakah yang menggoda? Sorry, ada. Siapa ada? Ada babak 4 kita ada. Terlupa. Kawan? Ada sikit je. Hijau ke? Tentu Khadijah. Tentu ke mana? Ha? Macam mana? Empat? Ada. Mana Mana ada? ada Kak? 13? Tak ada. Babak 4. Ini kat kampung ah. Muka surat apa atau? Itu muka surat apa kat meja? Muka surat 13. 13. Kita dah masuk Kau dah habis babak 4 lah. Kau Tadi akak dah faham puasa. Tadi kau baca kan? Tadi akak dah baca Dia dah. baca? Ha. Oh, salah. Dah selesai kan? Babak 4. Dah tu. Apa dia? Eh, Sekali kurma babak depan. apa? Babak 4. Kurma depan tu. Sekarang ni babak 4. Ya. Naik. Kau pegang kertas Angkat balik. dia bawa air Rabina. Akak pegang terbalik. Bagi dah. Kurma satu. Nah, kurma dia ni. Ini nak Rabina. Mana nanti? Angkat. Kat luar. Okey, standby. Aku belum tanya lagi. Siapa tadi? Saya. Uda. Pen. Wapen satu. Okey, lepas Cik Noh. tu Cik Noh. Gesto. Lepas tu Saya. Lia tak ada. Ni. Datin. Okey. Standby. 5, 4, 3, 2, 1. Action. Budiman. Oh, Budiman. Haish. Dah tuli ke si Budiman ni? Budiman. Dengar pun. Man. Mari sini. Datuk Hamdani Cok. Tadi abang Ada sahut tak? tak salah tapi Abu Uda kata dengar. Dia panggil Man mari sini. Kejap. Pukul gitulah. Ni Uda tarik sikit Uda. Budiman tarik belakang sikit. Okey. Jangan depan mic tu. Man, mari sini Man. Daripada awal Okey. Daripada awal. Sekejap Okey. Budiman. Oi, Budiman. Haish. Dah tuli kah si Budiman ni? Budiman. Datuk. Dengar pun. Man. Mari sini. Datuk Hamdani memanggil hamba kah? Maafkanlah hamba, Tok. Kerana hamba sedang asyik perhatikan si burung belatuk. Membuat sarangnya di atas dahan di tepi tembok. Tidak ke kebun ke dikau pagi ni, wahai Budiman? Berlegar-legar mencari burung untuk membuat teman. Sudahkah dikau bersarapan? Jikalau... Ambil tu. Sudahkah dikau bersarapan? Sudahkah dikau bersarapan? Jikalau belum, marilah naik ke atas untuk makan. Hamba baru sahaja ingin ke dusun untuk mencari pulasan. Ada jiran sebelah inginkan, katanya untuk dibuat buah tangan. Sememangnya ingin singgah ke warung Pak Ihsan untuk mencari sarapan. Setelah Tok Hamdani... Ni ambil. Setelah Tok Tok apa? Hamdani menyeru. Tak boleh. Setelah Tok Hamdani menyeru, hamba pun singgahlah tanpa segan silu. Lost kejap. Hamba baru sahaja ingin ke dusun untuk mencari pulasan. Ada jiran sebelah inginkan, katanya untuk dibuat buah tangan. Sememangnya ingin singgah ke warung Pak Ihsan untuk mencari sarapan. Setelah Tok Hamdani menyeru,
hamba pun singgahlah tanpa segan silu. Yelah. Maknya. Cino. Nak nyaut je Ya. Yalah. Sebab kat bawah tu baiklah bang je kan. Okey. Tengah basuh baju lah. Ni ambil dia punya maknya. Baiklah bang, nanti sampai bawah tu ya. Nanti nanti saya hantarkan. Maknya? Ya bang. Ni. Tambahkanlah cawan dan pinggan. Ada tetamu yang datang bertandang. Baiklah bang, nanti saya hantarkan. Wahai Tok Hamdani, yang ini kan dah ada. Cawan dan pinggan yang ada ini untuk siapa? Oh, yang tersedia itu untuk Jentayu. Lama Tok menunggu. Sampai perut Tok pun dah berlagu sayu. Jentayu? Bang, saya letakkan di sini ya bang. Oh, Budiman rupanya. Mak Kuntum tak bersarapan bersama kah? Mak sudah sarapan awal pagi-pagi. Selepas solat subuh tadi. Oh, baiklah Mak Kuntum. Selalukah Jentayu makan di sini, duhai Pak Hamdani? Sekali lagi. Kak Cina cakap awal pagi-pagi. Ambil Cik Noai. Mak Kuntum. Mak Kuntum Mak sudah sarapan awal pagi. Selepas solat subuh tadi. Oh, baiklah Mak Kuntum. Selalu ke Jentayu makan di sini, duhai Pak Hamdani? Kenapa? Dikau cemburu ke? Sebenarnya. Kenapa? Dikau cemburu kah? Ini tak sedap nak. Kenapa? Dikau cemburu ke? Bukan gitu. Kenapa? Dikau cemburu ke? Jentayu kan anak dara, yang sebatang kara, yang berbudi bahasa, yang pandai menjaga maruah dirinya. Di mana-mana pun dia boleh singgah makan dan bersuka. Pak Hamdani kan sudah beristeri. Berilah peluang pada hamba yang bujang ini. Hamba juga ada menaruh hati. Atma hamba selalu meronta-ronta setiap kali kami berlatih bernyanyi bersama. Walaupun hamba sekadar pengiring irama, hamba juga menaruh hati padanya. Pat siku lipat, siapa cepat dia dapat. Pat-patnya, siapa cepat dia punya. Baiklah, kita lihat siapa yang berputih mata. Lusa, hamba akan suruh mak hamba untuk masuk meminang dia. Dikau ni selalu lambat. Sekejap lagi, usai sahaja bersarapan di sini, kami akan ke rumah Tok Kadi. Hamba akan cuba halangi pernikahan Tok Hamdani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jentayu, sampainya hati tuan hamba. Jentayu, sampainya hati tuan hamba mempermainkan hati hamba. Wah, Abang Budiman. Abang Budiman. Emang Budiman. Wah, Abang Budiman pun ada. Abang Budiman nak ke mana? Biarkanlah dia pergi, aduhai Jentayu. Tuan hamba duduk, minum dan bersarapanlah dahulu. Tapi tu, kenapa Abang Budiman... Tapi tu, kenapa Abang Budiman begitu marah sekali? Parasnya berkerut, bagaikan ada sesuatu yang meragut. Ya Tok Hamdani, mengapa hamba disuruh kemari?
ada apa-apakah yang tidak kena atau perilaku hamba semasa menyambut rombongan dari istana? Hati hamba terus bergetar laju apabila Pak Kadir datang memberitahu yang Tok Hamdani ingin berjumpa dengan Jentayu. Begini kisahnya. Dendangan dari tuan hamba telah memukau rombongan dari raja. Dari sana. Ni, begini kisahnya. Kisahnya. Begini kisahnya. Dendangan dari tuan hamba telah memukau rombongan dari istana. Tengku Mahkota Ghazali ingin berjumpa. Tengku Mahkota Ghazali ingin berjumpa. Malangnya, usai nyanyian sahaja, Jentayu terus hilang tanpa sebarang berita. Usai sahaja nyanyian hamba, bukankah giliran tarian rampayan pula? Ya. Selepas itu, pertunjukan silat. Selepas itu, pertunjukan silat pula mengambil tempat. Hamba hanya diperlukan untuk satu lagu sahaja, Tok. Jikalau hamba ada menyampaikan lagu lagi, pastinya hamba akan berada di sisi, Tok. Dek terbuai oleh nyanyian tuan hamba, Tengku Mahkota telah menghadiahkan Jentayu seutas gelang diraja. Maknya, Ya, bang. ambilkan kita gelang diraja itu nak diberikan pada Jentayu. Baik, bang, baik. Nah, inilah dia. Amat sesuai dengan Jentayu. Tok, betul ke pemberian ini? Ianya disampaikan pada hamba menerusi Datuk Bendahara sebagai menghargai kelunakan suara tuan hamba. Tengku Mahkota tu pun masih bujang. Lagi? Tengku Mahkota tu pun masih bujang. Tengku Mahkota tu pun masih bujang. Apa salahnya jikalau dia menghadiahkan seutas gelang? Manalah tahu... Ambil ni. Manalah kita tahu. Manalah kita tahu. Selepas ini, ada rombongan istana datang meminang Jentayu. Ke situ pula Tok Hamdani ni. Mana ada? Macam mana ni? Mana ada yang sudi pada gadis desa ini? Mana ada sudi pada gadis desa ini, Tok? Ambil yang sudi. Yang Mana? okey. Mana ada yang sudi pada gadis desa ni, Tok? Hamba sedar, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Tok, apa yang berlaku dan terjadi? Tak sedap sekejap. Tok, apa yang berlaku dan terjadi? Kenapa dengan si Ai? Kenapa dengan si Bunim? Kurma. Apa yang berlaku dan terjadi? Kenapa dengan si Budiman tadi? Ini Datin. Nah. Tak nak puasa. Puasa. Apa yang berlaku dan terjadi? Kenapa dengan si Budiman tadi tu, Tok? Si Budiman? Si Budiman. Okey, tenang. Si Budiman. Si Budiman itu berminat dengan Jentayu. Tok bagi tahu petang ni Tok akan bernikah dengan Jentayu. Dia terus marah dan merapu-rapu. Budiman pun berminat pada Jentayu? Iya. Merepek lah.
Aiman je tapi macam susah sudah. Susah nak sebut dia. Habis. Babak 7, Tok Hamdani. Tok Hamdani yang ke lah. Standby. Silent. Okey. Okay, record. Assalamualaikum, duhai Datuk Bendahara. Waalaikumsalam. Silalah naik ke teratak hamba. Ya Allah, Tengku Mahkota Ghazali dan Tengku Khadijah pun ada bersama. Ampunkan patik Tengku. Maknya. Alah, mana maknya ni? Oh, maknya. Ya bang. Kita ada tetamu dari istana. Lekas bancuhkan kopi dan keluarkan apa saja juadah yang ada. Silalah naik. Lah, mana pula perginya batuk di sini ni? Selalu ada kat tepi tempayan ni. Alai. Lah, tu tersangkut di tepi anak tangga. Di bawah jendela. Silalah naik Tengku berdua. Datuk Bendahara, Datuk Bentara dan semua yang ada. Teratak kami taklah besar. Tetapi adalah tempat untuk bersandar. Semuanya nampak lelah. Ada banyakkah tempat menyinggah? Semuanya nampak lelah. Ada banyakkah tempat menyinggah? Semuanya nampak lelah. Ada banyakkah tempat menyinggah? Bunyi tu okey ke? Silalah naik. Berehatlah sekejap sambil menunggu kopi Mak Kuntum kau siapkan. Okay. Silalah naik. Silalah naik. Berehatlah sekejap. Sekejap kan dia. Sekejap sorry. Kau. Kan dengan dengan Tengku kan anak raja takkan maksudnya bercakap kau. Mak Kuntum ni tak? Ni dia berbual ni pasal depan apa-apa mesti Datuk Bendahara. Datuk Bendahara. Nak buang kau boleh? Kau buang kan? Buang kau. Kopi Mak Kuntum siap. Tak pun kopi Mak kampung. Dia tak kampung. Kopi Mak Kuntum siapkan boleh? Silalah naik. Sila naik. Berehatlah sekejap ya. Sambil menunggu kopi Mak Kuntum siapkan. Hei maknya. Ya bang. Buat apa tercegat di sana? Jamulah apa saja santapan yang ada. Wah, lapang dan cantik pemandangan di sini. Pastinya meriah kicauan burung di waktu pagi. Ayam serama pun ada. Ini mesti Tok Hamdani yang punya. Tak banyaklah Datuk. Cuma seekor dua sahaja. Itu pun Jentayu yang punya peninggalan arwah ayahnya. Ditumpangkan untuk kita baik sudah. Tak banyaklah Datuk. Cuma seekor dua sahaja. Itu pun Jentayu yang punya peninggalan arwah ayahnya. Itu pun Jentayu yang punya peninggalan arwah ayahnya ditumpangkan untuk kita membela. Jentayu? Jadi orang ni pula. Lagi. Tak banyaklah Datuk. Cuma seekor dua sahaja. Itu pun Jentayu yang punya peninggalan arwah ayahnya. Ditumpangkan untuk kita membela. Ditumpangkan untuk kita membela. Jentayu? Siapakah gerangan siapakah gerangan Jentayu tu, Tok? Sekali lagi. Siapakah gerangan Siapakah gerangan si Jentayu itu? Aduhai Datuk Hamdani yang baik perilaku. Okey. Tenang. Siapakah gerangan si Jentayu tu? Duhai Tok Hamdani yang baik perilaku. Macam Okey. Tenang sekali lagi. Tarik nafas.
One more. Sekali lagi. Okey. Siapakah gerangan si Jin... Okey, sekali lagi tenang. Siapakah Jentayu si gerangan... Panjang dekat lain tu. Okey. Sekali lagi. Okey, Sofi sila. mesti tak fokus. Nampaknya Kau disunat. tahu. Tak nampak. Jadi ikut. Tengah return listen. Okey. Tak risau ni 20 minit dekat sini. Tapi banyak ni tadi kan. Banyak pun takkan mungkin. Takkan 10 minit je. Macam mana kanda? Sekali. Mak Kuntum bagaimana? Ini Datuk Bendara. Kuntum percaya yang Jentayu nanti pastinya akan tenang di sana. Sekejap, sekali lagi Cik Noi. DJ Nanti pasti. Salah. Mak Kuntum percaya yang Jentayu nanti pastinya. Mak Kuntum percaya yang Jentayu nanti pastinya akan tenang di sana. Ibarat kata pepatah, pendek dihubung, panjang. Sambung Wak. Jentayu Kalau pun kan ada. saya terus potong. Wak Pen terus cakap. Jentayu tu. Tu ambil je. Okey. Jentayu pun ada di sini. Teguh Ghazali. Okey, sorry. Ambil mikrofon. Ambil mikrofon. Gua tengah bayangkan yang buat pen jerit tu tak payah pusing macam lu semua. Itu tadi. Daripada bawah. Opet main daripada bawah. Dia okey sebab tadi saya dah ni. Dah turunkan. Tadi yang saya tarik sikit. Bukan Jentayu sahaja. Pihak istana juga ada bersama. Prajurit turun dan tangkap pemuda itu. Alamak. Orang istana. Tok Hamdani. Esok kita bersarapan bersama ya. Ini dia terus. Alamak. Alamak. Oh istana. Tok Hamdani. Esok kita esok terus baik kita, balik. terus jatuh. Esok kita macam like nothing happen lah. Okey. Bersarapan sama ya. Assalamualaikum. Esok kita bersarapan bersama ya. Assalamualaikum. Lari pula dia. Budiman. Recording lah. Tak. Okey, itulah dia kita punya rakaman untuk bangsawan minggu ini yang akan disiarkan insya-Allah 27 hari bulan nanti. Nak raya tu kita raya 31 kan. 8 9 31 45 hari nak raya. Jadi dengarkanlah dekat siaran radio 10.15 minit malam bersama dengan barisan pelakon yang terkenal dalam tajuk Dendam Berahi. Berahi pun berahi-rahi juga Berahi tetap berahi. Oh ini ada berahi tau. Kalau berahi jangan dendam. Maknanya Selesai dah rakaman. Kalau Sofi ambil banyak kita kasih lagu akan Sama dengan Kisah Lan. Hero. Jadi tajuk Hero zaman-zaman SBC. Lagu ni lah. Teguh Ghazali. Kisah Lan memegang watak sebagai Datuk. Tapi kan Wah. lama kan dia minta Saya tak lama. baca orang skrip ni Datuk bang. Bendahara. Kak lupa nak bagi. Orangnya. Lagu ni macam mana? Yang pujalah apa. Dia akan tukar, contohnya macam mungkin akan bagi kat Wapen. Selesai pada kali ni. Akan ambil yang paling sikit. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Allah. Jantung. Itu surat untuk tu. Saya lupa nak. Hamidah sampai on. Dia nak mengopi. Dia nak. Jangan sahih. Sikit-sikit. Okay, kita dah selesai dah buat rakaman. Sekarang kita nak balik lah. Kat ATM ni kan sibuk nak buat buku lambuk nampak. Sebab sekarang ni bulan puasa kan. Rakaman ni pun akan dimainkan pada beberapa hari lagi sebelum raya. Jadi untuk kali ni sampai sini dulu. Assalamualaikum.
kami dari kumpulan bangsawan Pemata Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Tahniah.